Seperti juga kesedaran mengutip dan menghimpun khazanah sejarah, kita juga dapat mengesan citra warna alam Melayu. Di sana sini warnanya adalah ibarat diperikan, siang warna minyak, petang warna lembayung. Rata-rata lukisannya adalah berlatar belakangkan suasana peralihan warna siang ke petang. Kalau selama ini pelukis bertolak daripada konsep warna panas dengan warna dingin gaya barat, tetapi dalam siri khazanah Ano dan meneroka warna nenek moyangnya yang menggobek sirih yang berair liur merah terjerma oleh sirih. Gambir pinang kapur yang mengkacip kuning pinang masak yang tergiur dengan merkah merah delima di halaman, perang sabut kelapa atau merah lebam kayu jati, hitam tampuk manggis dan kilau kuning tembaga. Ini dibuktikan dengan senarai judul karya-karya yang dipamerkan. Kali ini bergaul di antara nilai klasik dan sinis semasa antara yang klasiknya ialah seperti pinang pulang ke tampuk, mencurah air ke daun keladi, tutup hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Atau Ano juga mula risau dan merasa sinis seperti judul di rumah beraja-raja di rimba berberuk-beruk. Ada wang abang disayang, tiada wang abang melayang. Dengan melihat judul-judul karyanya, pelukis ini masih terikat dengan simbol pepatah dan peribahasa yang disungguhkan. Pelukis ini masih terikat dengan simbol pepatah dan peribahasa yang disungguhkan. Secara langsung, sejauh manakah berhasilnya Anwar dengan semangat Melayunisme yang ingin ditampilkannya? Kerja-kerja penelitian, pengkaji amat perlu sekali lagi. InsyaAllah hanya melalui perbincangan dan juga dialog seni diharap akan menyusul selepas ini, insya-Allah. Saya kira pelita hati pasti dengan senang hati sudi melanjutkan acara pemikiran seni sebegini. Inilah budi Melayu, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga. Anwar telah pun melurik kendi, telah pun memerahkan saga warisan budaya Melayu. Tahniah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini, saya dengan rasa bahagia melancarkan perasmian pameran khazanah karya Anwar dan tahniah untuk beliau, juga keluarga terdekat yang amat tahu bahagia dan duka lara seorang seniman. Bandar Baru Bangi, 3 Mei 2001.